Yang sedihnya, tiba-tiba daripada tak makan ubat sekarang kena makan ubat, kena standby 5 ke 7 ubat abang kena makan setiap hari. Macam yang kita tahu sebelum ini, pelakon Zamarul Hisham mengalami sesak nafas akibat serangan jantung sehinggakan perlu menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital di Negeri Sembilan. Susulan itu, Zamarul memberitahu dia masih dalam pemantauan doktor dan perlu mengambil ubat-ubatan supaya perkara tersebut tidak berulang lagi. Apa-apa pun, kita harapkan kesihatan abang Zamarul kembali pulih seperti sedia kala. Okey, sekarang Alhamdulillah Allah bagi kesihatan yang baik. Cuma abang kena jaga makan, kena jaga tidur. Sebab sekarang ni ada satu stand. So doktor kata, doktor bagi abang 1 month untuk buat another stand. Sebab tak ada 2 stand, tapi tak buat lagi. So sekarang ni abang just jaga makan. Abang makan ubat-ubat tradisional supaya dengan harapan another stand tu, lagi satu stand tu, harap-harap dia terbuka lah, tak perlu buat 2. Dan Alhamdulillah beransur okey dan abang dah start syuting balik dah. Syukur Alhamdulillah. Yang sedihnya, tiba-tiba daripada tak makan ubat sekarang kena makan ubat, kena standby 5 ke 7 ubat abang kena makan setiap hari. Itu je lah. Stand tu apa? Stand tu dia masukkan macam spring besi tu dalam saluran darah kita, dia buka kan supaya dia tahan benda ni, supaya dia tak tutup balik. Itu stand. Doktor berkongsi kenapa menangguhkan lagi satu tu, mungkin sebab rest doktor ataupun dari sebab lain? Abang buat satu tu, doktor kata kena rest 1 month kan. 1 month datang balik buat. Sebab masa kita buat tu kita dah buat lebih daripada 2 jam lebih. So doktor kata better kita tak boleh nak sambung sebab abang dah penat kan. Okay. So lagi satu tu doktor tangguh tu bukan tangguh apa, dia tahu timing. Cuma abang banyak makan benda-benda yang tradisional lah. Sebab apa, kan macam bawang putih blend dengan halia, blend dengan apa benda semua kan, khas untuk jantung tu. So far lega lah. Dan doktor pun tak kata benda tu tak boleh makan. Doktor kata it's good kan? Sebab apa, dia membukakan saluran darah. Cuma dalam masa sebulan ni, dia bagi dah lebih sebulan ni sebenarnya. Abang saja tangguhkan sebab abang tengah makan ubat tradisional tu dengan harapan dia buka sendiri. Sebab apa, bila masuk stand ni dia jadi macam jantung kita tak original kan. Jadi macam alamak dah ada 2 stand kan. Satu ni cukup lah, mudah-mudahan insyaAllah. So abang, kalau kita boleh throwback balik kan, ketika abang pingsan tu, apa yang sebenarnya yang terfikir apa? Okey, abang pernah bila abang cakap, ya Allah janganlah kau tarik nyawa aku kan, abang dikecam dalam satu media sosial kan. Apa bodoh sangat kau ni kan, kau suka-suka niat macam tu, apa benda kau ingat orang kau boleh tahan-tahan ke kalau tak nyawa kan. Diorang ni salah tafsiran apa yang abang maksudkan. Maksudnya bila kita kena tu, kita berfikir anak-anak masih kecil kan, lepas tu dalam keadaan apa, suasana yang abang kena kat PD tu kan, lepas tu macam-macam kita fikir. Tanggungjawab aku sebagai ayah ni masih belum dilunaskan, tanggungjawab aku sebagai seorang Muslim ni maksudnya tidak perfect kan. Jadi abang maksud abang tu, ya Allah janganlah kau tarik nyawa aku, berilah aku peluang supaya anak-anak aku ni aku dapat tengok dia membesar depan mata dan sebagainya kan. Tolonglah bagi aku peluang kali kedua. Itu maksud abang. Ketika itu memang itulah abang doa, abang cakap, ya Allah aku ni terlalu banyak dosa kan, kalau boleh tolonglah bagi aku peluang kedua kan. Sebab apa, anak-anak aku masih kecil, bagi aku dapat tunaikan tanggungjawab aku betulkan mana aku tak betulkan. Sebab apa, aku belum bersedia. Tapi kalau mesti kata dalam hati tu, kalau kau nak juga aku reda kan, kat kau aku kembali kan. Tapi kita, orang kata kita tak salah untuk kita berusaha, kita berdoa kan. Mana tahu, Alhamdulillah abang masih kat sini dan masih diberi peluang jumpa Join Blood Brother dengan korang semua kan. Alhamdulillah lah, syukur ya Allah.